Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang bertemu lagi saya Zazah. Kali ini Zazah bersama suami jalan-jalan cari makan, baru balik kerja. Lepas kami pergi ke sini pula, selalu pergi daerah sana. Kali ini kita pergi daerah sini pula. Okey, okay. Dan ternampak satu gerai yang menjual Yong Tofu. Naik kita, Amin nama dia. Yong Tofu sotong. Oh, ada sotong kangkung sekali tu. Lepas tu yang tertariknya sotong tergantung di sini. Ada yang kalau nak pilih tu dia dah keras sikit. Jadi tadi Zazah nak beli sotong untuk tofu. Dia ambil kat sini lah. Okey, jom kita tanya dengan owner gerai ni. Okey. Assalamualaikum Kak. Salam. Tuan tanya, akak dah lama ke berniaga kat sini? Berniaga dah dekat 3 tahun dah. Oh, 3 tahun. Apa yang istimewa kat sini? Kuasa apa? Oh, Kita tu tak sama dengan yang kuasa yang tahu yang lain. Akak orang asal sini ke apa? Kan akak orang Ipoh tapi abang orang IPD Manjung sini akak Oh. orang daripada Langkawi. Oh. 3 tahun dah di sini. Oh, kuah sup tu lah yang sedapnya. Kuah hitam. Kuah hitam. Oh, kuah sup pun mesti sedap juga lain daripada yang lain. Lain lah. Belajar ke apa ke? Atau resepi keluarga sendiri? Keluarga. Oh, ada resepi keluarga sendiri. Harga pun berbatutan lah. Tanda tu akak tubuh tanda-tanda tu jadi orang boleh pilih ikut tanda harganya akak. Dia buka pukul berapa, tutup pukul berapa, hari apa cuti? Kedap sampai pukul 12 malam, nak petang 12 malam. Itu tiap-tiap air Sabtu 2 minggu sekali. Oh, cuti dia. Hari raya ke hari cuti umum ke? Cuti juga. Kalau kedai ni cuti, akak ikut cuti lah sekali. Oh, kedai depan tu. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey, kami nak menjamu selera dan mencuba dulu Yong Tofu yang berada di sini. Boleh pilih, memang dia letak harga. Kalau rasa nak tofu ni, boleh beli. Okeylah. Kami nak tunggu Yong Tofu kami siap dulu. Nanti kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami yang dah 1.45k lebih. Alhamdulillah. Sekiranya anda melihat ada iklan, jangan lupa terus menonton, jangan langkah ataupun skip. Terima kasih. Kita tahan. Wassalamualaikum.